Blaze X2 Intercom Helmet Headset. Yang ni korang boleh dapatkan dalam link kat bawah. Korang juga boleh pilih nak beli satu ataupun beli dua macam ni. Kalau korang selalu bawa motor bersama-sama dengan pasangan, aku sarankan korang beli dua terus. Lagi mudah pasang dua-dua dekat helmet. And then korang boleh bersama satu sama lain bila korang bawa motor sama-sama. Okey, dalam kotak apa yang korang dapat adalah beberapa benda. Jatuh pula. Ini adalah buku panduan. Baca kalau korang nak tahu banyak info pasal dia. Tapi tak apa, tak nak baca tak apa. Main sini. Teruskan tengok video ni. Aku akan terangkan satu persatu. Okey, ini adalah dia punya intercom helmet headset dia. Cantik design dia. Macam UFO, macam Alien Workshop. Okey, kat bawah ni adalah button on off dia. Tekan lama-lama dia akan on. Tekan lama-lama semula dia akan off. Ini adalah button intercom dia. Volume up, volume down. Dekat belah bawah ni pula ada dua benda. Yang pertama, lubang yang bertutup ni adalah lubang untuk kita cas guna Type-C. Type-C kabel dia bagi sekali dalam kotak ni. Lepas tu kat bahagian bawah ni pula ada satu lubang untuk kita cocokkan ke speaker dan juga ke kita punya mikrofon. Dalam ni ada lagi benda. So, buka je. Ini adalah velcro. Velcro ni kita boleh lekatkan tapak dan juga lekatkan speaker kiri kanan dekat dalam helmet. Ini adalah tapak dia untuk kita letakkan dekat tepi helmet. Korang boleh pasangkan intercom ni macam ni je. Korang nak gunakan clip ni boleh, nak gunakan velcro pun boleh. Kalau velcro ni dia permanent, kalau clip ni dia temporary. Jadi korang boleh keluarkan dan juga masukkan semula kalau korang tak suka. Kabel type A, type C untuk cas. Satu plastik yang dipenuhi oleh beberapa benda. Speaker kiri kanan dengan tulisan Blaze kat speaker ni. Cocok type C untuk cocokkan ke bahagian bawah ni. Satu lubang untuk kita cocokkan kita punya mikrofon. Dan ini adalah mikrofon dia. Ada dua jenis mikrofon. Yang ini adalah soft mic. Soft mic ni kita boleh pasangkan ke helmet full face. Ini adalah hard mic. Hard mic ni untuk kita pasangkan dekat open face helmet. Ini adalah open face helmet. Jadi korang kena gunakan hard mic untuk open face helmet. Sebelum pasang, korang kena test dulu, cocokkan kat sini. Tekan button on lama-lama. Power on, Bluetooth mode. So, dia dah berfungsi, maknanya benda ni okey, bolehlah pasang ke helmet. Nak try dia punya intercom pula, tekan button intercom ni. Kelip-kelip hijau menandakan dia tengah cari intercom yang lain untuk dia connect. So kalau korang ada dua intercom, korang boleh tekan intercom tu yang sama and then korang boleh connectkan terus. So sebabkan video ni agak panjang, jadi aku tak akan buat video untuk pasang kat helmet. Kalau korang nak video yang aku pasang kat helmet, korang boleh komen dan aku akan buat video lain untuk aku pasang dekat helmet aku. Dan video lain juga untuk aku connectkan dengan intercom, dan video lain juga untuk macam-macam lagi lah. Kalau korang minat, korang tekan je komen. Jangan lupa korang tekan like juga. Tekan juga follow aku untuk video-video yang lain. Kalau nak dapatkan Blaze X2 Intercom Helmet Headset ni, ada dalam link dekat bawah. Ada 3 warna yang cantik-cantik. Korang boleh pilih mana yang korang suka. Mantap kan?